bodoh, kau order COD, kau ingat ni orang hantar free percuma ke? Yang orang ni kos orang ni. Okay, Saturday ITM kita on the way nak ke, kita ke ALP dulu. ALP, lepas tu Mardi, lepas tu V24, lepas tu Sekolah Indong, Sekian Melawar, Melawar Ria, lepas tu IKN. Lepas tu baru kita pergi ke Taman Sepanggar. Okay. Hujan masih renyah-renyah lagi. Dia tak nak lebat sangat gini ya. Tapi kalau duduk lama jalan kaki ni basah ni. Kalau terpayung basah, kalau hujan gini tak basah ni. LNP dulu. Okey, kita ke apa tu? Dia hantar dekat Perwira tadi, construction. Dekat site dia. Tadi kita nak pergi ke Sabah Port, sebelum tu kita singgah dari kawan Sikimba. Saya call dia COD ni. Dia akad return abang, tak ada duit. Bodoh, kau order COD, kau ingat ni orang hantar free percuma ke? Yang orang ni kos orang ni. Senang-senang kau order, tak ada duit, tak ada apa, patut tak boleh bayar, tak nak, so return je. Lepas tu yang tu apa tu, kos apa tu, seller hantar ni pakai bulu dia, jual bulu. Banyak lah, senang-senang je tak nak. Itu kata, okay, tak ada duit return. Kau nak order COD, kau apa tu, simpan lah duit tu untuk dibayar. Lane departure. Ni lah Joy Buyer, main senang-senang. Ingat barang bapak dia punya. Ni aku kadang-kadang nak marah juga orang ni, siang seller. Ni bukan scam apa semua. Ni apa-apa buyer yang scam ni, Joy Buyer. Okay, selesai di Double City ni. Hari tu yang dia minta hantar hari ni, sebab dia hari tu tak bawa duit. Apa ni, okey, orangnya 200 lebih barang apa SKV dia bayar tu, tengok untuk anak dia. Satu lagi tu yang spoiler, telefon tak ada apa tu, tak reach, telefon tak dapat apa semua, WhatsApp pun calling je. Apalah, kita kasih feel je. Yang budak tadi, wasi timba tadi tu nak kena sahur dengan saya, tiba-tiba ya WhatsApp, bang minta QR. Dah RM13 lebih je, dalam 13.9, 14 gitulah. Itu QR, aku bagi QR. Sekali masuk, tak dapat bang, minta nombor kau. Sekali dia bayar. Dapat pula. Betul lah. Kena sahur baru bayar. Boleh tak bayar? Aduh, bawa barang panjang-panjang, berat-berat sampai sini tengok tak perasan. Pasal dia punya tu, apa tu, konot dia tu, dia pasal dia pakai apa yang apa benda tu, kena panas jadi hitam. Dia punya tu tak apa nampak sangat alamat dia. Rupanya Petronas Jalan Berhad Fuel Terminal tipe Tagas. Aduh, bukan di Sepanggar. Aduh, jeng salah bit lah ni. Apalah, hantar balik masuk, hantar masuk. Kuih dia orang letak, dia orang pun tak tengok. Dia main tengok gitu letak. Saya pun mengambil je tadi, tak tengok, tak baca betul-betul. Tagas. Aduh, kira nak pergi ke ni Rano Karno punya garage ni, Karno Garage. Hantar ni, lepas tu ke SK Gentisang, lepas tu dihantar ke KNSM, lepas tu baru kita masuk apa tu, TADM. Okay. Nah, tu dia. Besar kan eh? Nak pergi laju, bum. Hari tu cari yang ada jam tu. Tu tak besar sangat hari tu. Hari tu besar.
tak sempat gambar. Di Jerop apa? Karipak dekat apa simpang tu. Okey. Nak pergi ke NSN dah. Habis dah sana dia. Sibuk yang suka lagi tisan tu tanya bila-bila hang dah hantar dah. Dia dah bayar dah. Aju dah. Ya, kita datang semula ke SK Melawar. Apa tu sebab hari tadi jam tak kena berhenti. Tadi kita jalan terus lah. Lepas tu hujan lagi kan. Terjadi berhenti dekat SK Melawar. Terus balik singgah. So ada last satu lagi ni, Melawar Court SK Melawar. Ni Melaka Court pula pusing. Ngamlah kita nak balik U-turn sana. Terus sampai dekat apa tu, guard house tu boleh pergi back duit pula. Okay. Sekarang pukul apa sudah 4.17 minit petang. Okay, beres. Kepala pun melenyuk dah. Aduh, kenapa dah kepala melenyuk ni? Minum air banyak dah. Melenyuk kat kepala. Makan nasi, lapar nasi ke? Ya, Assalamualaikum. 9.21 minit pagi sudah. 30 darjah Celsius. Sekarang bawa keluar out for delivery. Hari ni 84 parcel. Ada 25 ke? Rasanya 25 COD. 25 COD. Okey lah. Apapun, semoga hari ni jalan lancar. Kalau ada tak nak, terus cancel. Walaupun tak dapat call, yang COD cancel terus. Habis cerita, tak payah banyak-banyak pusing-pusing. Okey, siap kita apa tu WhatsApp UFD. Ada yang dah membalas, ada yang tanya barang apa ni. Ada lagi juga yang minta QR. Okey, tak salah yang minta QR. Lepas tu ada tanya bila sampai. Ada caution front car. Ada tu lah, so return lah. Saya tak order ni. Ada yang tanya, saya tak order ni, apa barang ni. Itulah. Apalah. Sekejap kali kita balas. Kita dengan drive tak boleh nak ni. Jadi kita balas. Okey, nak pergi hantar dekat apa tu, Universal Motor Kalang Sana. Lepas tu kita pergi ke Kingfisher Sulapan. Oh, cuaca bagus. Untuk pagi ni tak ada panas sangat. Kerja linik. Okey. Caution front car. Dari sini tengok sebelah apa tu, Tuara sana. Masa gelap nak hujan ni. Sini cerah. Sudah cerah lah. Sana gelap lagi. Okey, kita nak naik flyover. U-turn ke ni. Okey, sebelah kiri pun nampak. Masih redup lagi ni. Gelap lagi sebelah laut. Gelap pun sebelah laut. Dari sini nampak lah. Sebelah kiri sana tu. Sebelah laut ni. Masih kat sini. Sabah port sebelah sana. Ini sebelah Tuaran. Macam cerah kat tu. Berapa cerah sangat lah. Redup hari ni. Hari ni redup. Hari yang redup. Saya rasa kita pergi hantar dulu yang berak ni dekat Enable apa tu, kedai roti apa, kek tu.
Ni ada 4 kotak besar, 4 kotak berat tu. Apa tu yang paste untuk Laksa Sarawak. Ada parking ke tak ni? Aku nak parking sana ni. Aduh. Oi. Sebelum tu kita pergi target Montgomery dulu. Sini selalu ni. Nak parking pun susah. Banyak sangat ni. Banyak sangat kereta sini ni. Sibuk lah. Attention to riders. Okay. Settle tu Unedible tu. Aduh, berat lah. Berapa kilo sekotak tu? Macam 20 kilo 20 ke 30 kilo sekotak tu. Ada 4 kotak. Aduh, pinjang apa tu kad Speedmart lah. Tolak naik atas nasib pasti satu ada lift. Tolak naik. Lepas tu ada budak dia begitu dia lah terangkat. Saya tersekian-sekian ni. Jom kita nak pergi lorong 6 ni. COD pula. COD lorong 6 nombor 5. Apa dia punya ni? Tak ada apa-apa ni. Telefon dulu. Ada orang ke tak ada orang ni? Mana nombor 5? 1, 3. Ini 5. Hello, bos laju barang COD. Mana pula? Dia letak pula dah. Kita ni jual tu. Dia letak pula dah. Rumah tak ada dah. Tengok. Okey lah, sudah settle sudah. Jadi Kingfisher Sulaiman, kita ke Wan Sulaiman Platinum. Lepas tu kita ke ada satu ni Powera Progressive Construction. Lepas tu ada yang ni Powera Progressive Construction juga. Tapi ni satu lagi tu di Jalan Sepanggar. Lebih pula dah. Itu yang dekat side sana tu, dekat kuari sana tu. Yang ni Progressive Construction ni di office ini dekat Sulaiman Central. Ada 2. Macam makin lebat gerimis ni. Bukan gerimis, dia buat macam apa? Dia berabuk-abuk gitu je. Taklah itu sangat. Dia halus-halus je. Dia keluar halus-halus je air. Macam gitu je. Nak kata rintik tu tak rintik juga. Dia keluar halus-halus gitu je. Redup. Ada satu pasal Taman Kuala Menggata COD 230. Dia saya dah WhatsApp. Lepas tu dia balas balik. Dia kata cancel lah. Sebab dah lama. Dia kata dia order 27.5 lagi. Lama. Rasa benda tu mungkin pre-order ke apa ke. Sebab tarikh yang dihantar tu 16 Jun 16 hari bulan. Hari ni dah 22. 16 hari bulan pun hantar. Lambat lah. Maksudnya dia kata lewat. Mungkin dia supply dia banyak barang ke apa. Wallahualam, tak tahu kan. Dia baru post. Hari tak apalah. Maksud cancel je lah. Tak susah-susah aku nak cari rumah dia. Ni banyak lagi ni. Ni yang Kuala Menggata ni. Kita pergi lorong 1 dulu. Okey. Dah makin kasar lah pula dah. Tadi halus-halus ni kasar-kasar dah. Aduh, nak keluar. Sudah settle di lorong 1 ni COD. Tadi nombor 1, lorong apa tu, nombor 6. Lepas tu di lorong 3. Lepas tu di lorong 1 balik. Sebab dia ujung-ujung, dia masuk nombor 3 balik.
Dia boleh beli sikit sini ni. Baru boleh kira nombor 1 yang ujung daripada lorong 3. Jadi kita pergi lorong 11 pula. Oh, jang ni bang. Kasar pula weh. Oh, sebelah ni ada orang tak ni? Yo. Oh, jam makan labak dah. Jam makan labak pula dah. Ke lorong 17. Tak ada COD dah ni. Lorong 23 ada COD. 17 ni ada. Nombor 42, 622. Oh, ujung-ujung ni. Ayo, ujung-ujung. Attention to pedestrian. Kita pergi nombor rolong 23. Nombor 26. Macam ujung sana tu. Ujung ni. Calling je ni. Tak masuk lah. Mana rumah dia? 26 kat belakang ke? Ke ujung mana? 12. Ujung ni 22, 24, 26. Ada kereta. Tak menjawab. Apa tu? Kita sudah ni lorong 23. Last kalau mengata kita call tak mengangkat, WhatsApp pun tak balas. Rumah dia pun tutup. Kereta ada. Jadi expect tak ada orang lah. Mungkin dia keluar dengan kereta lain. Dia punya WhatsApp pun calling je, tak masuk ringing. Jadi kita ke Taman Seri Indah. Dah ada 2. Lepas tu ni sebelah dia tu aquacultur lah. Tempat ikan mungkin tu. Pusat pengembangan aquacultur. Satu. Yang ni pun biasa, ni pun biasa. Lepas tu kita terus ke ATM, ada 2 barang. Lepas tu terus ke ILP tak ada macam ada Mardi satu dengan Mempelam. Okey, beres. Ya, kita masuk dekat pusat pengembangan aquacultur. Macam ni. Kalau dah masuk sini kita terus. Apa duli ya? Hujan. Berhenti sini. Dapat dia depan tu. Okey, beres. Kita terus ke UiTM. Okey, kita punya ni alhamdulillah. Sekarang ni progres kita lancar. Walaupun ada yang tak angkat telefon, tapi tak ada masalah. Itu no problem. Ada yang minta letak, so apa, minta QR. Ada tu yang bayar, selalu lagi yang belum bayar. So tak ada yang mula-mula tadi dalam Kingfisher Suraman tadi belum bayar lagi. Itu memang itu selalu tu. Dulu sampai ke petang minta baru bayar. Macam sibuk mengalahkan menteri. Boleh dia nak QR ni. Kadang-kadang sibuk. Saya nanti macam Lepas tu kita cakap saya nak pergi bank sudah ni. Okey. Barulah sibuk ni. Alasan dia tak boleh ke memudahkan kerja orang kan. Hujan tu. Makin kasar dah ni. Makin kasar ni. Kalau renyai-renyai gini, nanti renyai-renyai kita panggil. Walaupun di kawasan ni renyai-renyai lah ni. Nampak
biasa lama ni kalau hujan gini. Kalau dia tak lebat kan, kalau kecuali lebar ha, biasa kejap. Ya ni kalau gini lambat habis air ni.